bawakan roommate saya. Ya, Dia bawa saya nak buat review. satu mie sandang, 2 jenis. Review dan challenge sekali lah. Empat sangat kenyang aku ini. Oh, Let's go. Hari ini review, okay? Okay, sekarang kami dah nak buat. Ini first try macam ni kan? Carbonara ada nih Ya, yang kita ini. tunggu. Ini is carbonara, dia ada nampak creamy sikit. Tapi tak tahulah kalau ikut roommate, bukan roommate lah, kawan, dia cakap yang ni lebih pedas dari yang ni. Tapi kami dah belum. Saya tahu tu. Kami dah belum pernah lah nak tengok betul ke tak yang ini lebih pedas daripada ini. Okay? Tapi rasanya air ini lagi pedas kan? Panas. Doa. Belum lagi. Belum lagi. Buang. Boleh komen dekat bawah kalau nak nanti lim sponsor. Bapak bisa tuh. RM4.90. 4.90 dia cakap ini dikasih bulan kan kalau kita Let's go. Desko. Promote. Mana? Nah, ini kan. Belum, tunggu ni dulu. Tak sabar betul dia ni. Shira is watching. Mencuci. Nervous. Macam mana perasaan anda? First try review, tiba-tiba tak sedap tu. Tapi terpaksa habiskan sebab benda ni bagi saya dia mahal. Kan? Mahal lagi dari ini. Macam tu kan? Dia jakun sikit, dia tak faham pakai garpu ni tutup macam ni. Tak tahu. Sudahlah ni. Sudahlah ni. Saya punya belum. Kejap, saya mau ajak Lim kejap. Ajak aku. Request add. Sekejap. Mana kamu? Ajak Kamu tak review saya kalau Saya kah? review. Buang air. Belum, milik lu. Saya ni suruh dia buang air. Soalnya saya jenis orang yang bukan makan mie yang sangat masak. Dia mesti ada rasa dalam dia ada keras sedikit. Tu dia ada rasa. Dia kalau dia sejuk dia bukan kalau dia terlampau lembut sangat rasanya macam tak sedap. Dah, jom. Sekejap buang air. Airnya di sini. Air. Guna tangan tu boleh lah, cik adik. Okay, dah. Kau nak try? Rencah pertama, rencah kedua. Saya rasa ini dulu kan? Ini. Masukkan sekali. Sekali. Habis. Tidak rasa macam masuk angin. Tak apa. Doa saja. It will be okay. Kalau nak join, boleh minta sama. Jangan kau belagu merasuk. Nanti merasuk kita. Betul-betul merasuk lah pula. Bau cheese. First, Cheese dia rasa macam bau dia macam cheese yang selalu orang letak dekat keropok tu, keropok pisang. betul lah. Betul. Walaupun lama dah dulu pernah makan, sekarang tak makan lagi. Okay. Pedas dia tak ada dekat sini. Dekat sini. Dekat sini. Sebab dia merah. Alah, karbo. Merah lah.
oke? Parah kau ini. Oh, bisa. Oke, Oke, kawan cheese saya dekat keluar. belakang pun dia cakap dia bau cheese. So, pada penggemar bolehlah makan. Habiskan. Aduh, Yes. saya ketunggang habis Habiskan. dong. Betul. Wait for a minute. Aku pada Doa. let's gaul. Dia sendiri. Macam kicap pula. Semoga berjaya. Semoga Amin. berjaya. Bau, bau dia, bau dia, bau dia, Bau dia. bau cheese. Bau Tak ada dia. bau, tak ada bau pedas. Bau dia. Kan ini produk Korea. Bulayannya anak yang main deh. Aman. Enggak. Enggak pedasnya curry Maggi anak meatnya. Curry Maggi anak meat apalah. Oh, mami. Mami pedas noodle. Bukan, yang ada mie itu khas untuk anak meat untuk curry Maggi. Aku ingat no pedas hari mie. Mami anak pedas. Should try. The first paling best. What is that? So, saya mau buka penutup dia, nanti dia tutup mata saya. Dan kayaknya mie. Mie kamu tuh, dia punya bentuk tuh macam carbonara. Oke. Carbonara dekat pas satu dia. Oke, bos. Lempeng-lempeng sedikit. Saya buka air dulu lah, takut pedas. Dia tak boleh minum air. Saya saja boleh. There is not our main challenge tadi. Kule makan lagi rup air dah. Gimana aku nak kalah satu. Buah cili baru ku percaya. Inilah cili dia. Tuhan. Here right now. Masalahnya di sini adalah kami dua nih bukan jenis orang yang makan benda pedas-pedas. Iya bener. Memang bukanlah. Saya setenting yang makan pedas tapi taklah pedas sangat benda nih. And yang ni datang dari Korea. Bukan kita punya. Jap, tunggu lu. Ini dulu. Banyak nih. Ustaz. Oke, suggest saya. Semoga berjaya ya, amin. Three. Pedas. 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 Berat kamu tuh jatuh. Enak tak pedas? Makin lama makin pedas. Oke. First dia masuk, dia tak pedas. Bila saya kunyah, dia mula pedas. Telan, dia rasa pahit. Pahit pedas. Try kamu punya. Hey. Yang ni first try, second try. Dulu first try, rasa pedas tak habis. Lepas tu buang. Sia-sia tu. Oh my god. Oke, antara dua nih, yang ini ada manis. Kenapa? Dia pedas, manis, tapi dia tak sepedas ini. Ini lagi pedas. Kau bikin aku lah, kau suruh aku makan pedas sedikit. Aku lah. Imagine ko, lundong ko dito lang sa doy. Lundong il isda aw. Isi kay ikan lundongnya kan orang madak sedap. Oh god. Tapi kau nak kalah try lah. Coba kau imagine Aku tu lah. pakai limit setengah. Anang buai. Empoknya nangkok setengah lo. Tinggal kami lagi. Itu mayung lo. Oke.
Oh my god. Ini lagi pedas. Iwan. Kena. Satu sudoku. Aku ambil satu sudoku. Oh. Nah, namanya wah. Oh, udah. Oh, rambut. Ah, Oh god. ya mau aku. Bepelo, tapi saya tak bepelo. Saya bepelo. Aku perlu mendapat dari Bapak. Mana boleh makan bukan hero I come. Cannot. After I eat this all lah. Lagi main wah. Tak ada. God. Semalam makan cili pedas bila. Maggi pedas bila. 3 kali stop. Baru habis. Oh god. No, Adil. Why? No, belum. Wow. Dia mesti ditiup. Kalau kamu makan dia kan masa pedas, kamu makan dia panas. Dia tak makan kepedasan. Kamu tak sanggup saja aku ni. Oh. Oke, saya nampak dia macam mau menangis sudah. Habis. Tahan 5 menit. Oh god, oke. Oke, saya nak rekomen nih. Yang ini dia bagi saya dia kurang pedas. Saya dia ada manis lah. Yang ini pedas. Tapi cheese dia kuat. Oh, Oh god. tapi saya tak sampai berpeluh macam dia. I think saya nih bukan yang berpeluh lah, dia yang peluh. Cuma saya rasa dia macam pedas. Although dekat bila aircon pun orang rasa sejuk pun saya boleh peluk. Oh god, peluk. Kenapa? Siapa pergi bedanya? Satu titik pun saya tak peluh. Oke, Kak. Jangan layan pedas ini. So, for you, mana satu yang lebih pedas? This one. So ini nyaman telan tadi. Tapi kalau makan nih jangan stop. Kalau stop pedasnya keluar. Kalau teruskan macam tadi kan ikut teruskan aja. Memang tak ada rasa pedas dan bila saya gigit, saya simpan lama tuh yang pedasnya keluar. Selesai mata. Tapi saya rasa first kita tuh kan rasa dia macam tak ada pedas. Memang langsung tak ada pedas. Masakunya pedas dia rasa sampai ke sini lah. Pasti telan dia baru rasa dia pahit. Pahit terlampau sebab pedas. Mau minum? Sudah tak ada lagi. Saya mau minum lah.